Pengenalan. Pertama, perkhidmatan warga tua ialah melindungi warga emas daripada risiko sosial, ekonomi dan kesihatan yang meningkat sejajar dengan proses penuaan penduduk. Kedua, jaringan keselamatan diwujudkan untuk memastikan pemenuhan keperluan asas warga tua termasuk keselamatan pendapatan, akses kepada penjagaan kesihatan, perumahan yang sesuai serta perlindungan sosial khususnya bagi warga emas yang berisiko tinggi dan kurang sokongan keluarga. Ketiga, ianya bertujuan untuk mencegah pengabaian, penderaan dan keterasingan sosial melalui penyediaan perkhidmatan kebajikan, perlindungan undang-undang, kaunseling serta program penglibatan komuniti yang menggalakkan interaksi sosial dan sokongan emosi. Keempat, ia bagi menjamin akses berterusan kepada penjagaan kesihatan primer, rawatan penyakit kronik, perkhidmatan pemulihan dan sokongan kesihatan mental bagi mengekalkan kefungsian dan kualiti hidup warga emas. Kelima, ia berfungsi sebagai perlindungan ekonomi dengan menyediakan bantuan kewangan, skim pensyen, bantuan kebajikan dan sokongan sehari hidup bagi mengurangkan risiko kemiskinan dalam kalangan warga emas terutamanya selepas persaraan. Keenam, ianya melibatkan kerjasama pelbagai pihak termasuk agensi kerajaan, pihak berkuasa tempatan, institusi kesihatan, keluarga, komuniti setempat dan pertubuhan bukan kerajaan iaitu NGO bagi memastikan penyampaian perkhidmatan yang cekap dan menyeluruh. Dan akhir sekali, ianya memberi penekanan kepada pencegahan, pengupayaan dan perkhidmatan warga tua dalam masyarakat selaras dengan prinsip kehidupan bermaruah dan inklusif. Seterusnya, berikut merupakan beberapa jaringan sosial sedia ada bagi warga tua. Yang pertama, jaringan keluarga. Keluarga merupakan jaringan sosial utama bagi warga tua. Ahli keluarga diibaratkan seperti pasangan hidup, anak dan cucu yang menyediakan sokongan emosi, fizikal, kewangan dan penjagaan harian. Dalam kebanyakan kes, keluarga adalah pihak pertama yang menjadi sumber sokongan apabila warga tua menghadapi masalah kesihatan atau sosial. Hubungan kekeluargaan yang kukuh dapat membantu meningkatkan kesejahteraan emosi warga tua serta dapat mengurangkan risiko berlakunya kemurungan dan kesunyian. Yang kedua ialah jaringan rakan dan jiran. Rakan sebaya dan jiran berfungsi sebagai jaringan sosial tidak formal yang sangat penting, terutamanya bagi warga tua yang tinggal bersendirian atau berjauhan dari keluarga. Interaksi harian seperti berbual, melakukan aktiviti ringan bersama atau saling mengambil berat dapat membantu warga tua mengekalkan kehidupan sosial yang aktif. Hubungan ini dapat berkongsi pengalaman hidup dan dapat mengurangkan rasa kesunyian, terutamanya apabila mereka yang tinggal bersendirian. Jaringan sosial yang ketiga ialah jaringan komuniti dan organisasi sosial. Penyertaan dalam komuniti dan organisasi sosial dapat menyokong kesejahteraan warga tua. Kelab Warga Emas, Persatuan Keagamaan dan Pusat Komuniti menyediakan pelbagai aktiviti sosial seperti senaman, ceramah, kesihatan dan aktiviti keagamaan. Penyertaan dalam aktiviti komuniti bukan sahaja menggalakkan interaksi sosial, malah membantu warga tua mengekalkan gaya hidup aktif dalam masyarakat. Seterusnya, yang keempat ialah jaringan sosial formal iaitu agensi dan institusi. Agensi kerajaan dan badan kebajikan merupakan jaringan sosial formal bagi warga tua. Perkhidmatan kebajikan, kesihatan dan sokongan komuniti membantu warga tua yang kekurangan sokongan keluarga. Jaringan formal ini penting untuk memastikan keperluan asas warga tua dipenuhi serta dapat mengurangkan risiko pengasingan sosial dan pengabaian. Yang kelima ialah jaringan sosial digital. Teknologi dan media sosial menjadi jaringan sosial alternatif bagi warga tua. Pada masa kini, jaringan sosial digital semakin penting dalam kehidupan warga tua. Penggunaan telefon pintar, aplikasi mesej dan media sosial membolehkan warga tua mengekalkan hubungan dengan keluarga dan rakan yang berjauhan. Kajian ini mendapati bahawa penggunaan teknologi digital dapat membantu meningkatkan keterhubungan sosial dan psikologi warga tua. Isu dan limitasi bagi perkhidmatan warga tua yang pertama ialah kekurangan tenaga kerja terlatih. Konsep bagi kekurangan tenaga kerja terlatih merupakan isu struktur dalam sistem perkhidmatan warga tua yang boleh menjejaskan kualiti dan keberkesanan penjagaan. Bagi definisi, tenaga kerja terlatih merujuk kepada profesional yang mempunyai latihan khusus dalam bidang geriatrik dan penjagaan warga tua seperti doktor pakar, jururawat, pekerja sosial, ahli terapi dan penjaga profesional. Bagi faktor pula, bilangan pakar geriatrik dan tenaga sokongan warga tua masih tidak mencukupi berbanding pertumbuhan pesat populasi warga emas dan ini boleh menyebabkan permintaan perkhidmatan melebihi kapasiti sedia ada.
Kesan pula ialah keadaan ini boleh meningkatkan beban kerja kaki tangan sedia ada serta boleh memberi kesan kepada keberkesanan rawatan dan pemantauan kesihatan warga tua. Isu dan limitasi yang kedua ialah pengasingan sosial dan kesihatan mental. Konsep bagi pengasingan sosial dan kesihatan mental merupakan isu psikososial utama dalam kalangan warga tua yang semakin ketara dalam masyarakat moden. Bagi definisi, pengasingan sosial merujuk kepada kekurangan hubungan sosial yang bermakna manakala kesihatan mental melibatkan kesejahteraan emosi dan psikologi warga tua. Bagi faktor pula, kehilangan pasangan hidup, persaraan, masalah mobiliti, penyakit kronik dan kekurangan sokongan keluarga serta komuniti. Bagi kesan, pengasingan sosial yang berpanjangan boleh menyebabkan warga tua mengalami kemurungan, kebimbangan dan tekanan emosi yang boleh menjejaskan kualiti hidup mereka. Isu dan limitasi yang ketiga ialah jurang digital. Konsep bagi jurang digital merupakan isu ketidaksamaan sosial dalam akses perkhidmatan warga tua akibat pendigitalan sistem kebajikan dan kesihatan. Definisi jurang digital merujuk kepada ketidakupayaan warga tua untuk mengakses, memahami dan menggunakan teknologi digital seperti telefon pintar, internet dan perkhidmatan dalam talian. Bagi faktor, kekurangan literasi digital, faktor usia, masalah penglihatan dan daya ingatan serta kebimbangan terhadap keselamatan data dan penipuan digital. Kesan pula ialah kekangan ini boleh menyebabkan warga tua sukar mengakses perkhidmatan penting seperti janji temu kesihatan, telekesihatan dan maklumat kebajikan. Akses terliputan tidak seimbang. Ketidakseimbangan akses antara kawasan bandar dan luar bandar. Di kawasan bandar, warga tua lebih mudah mendapatkan kemudahan kesihatan, pusat aktiviti warga emas dan perkhidmatan kebajikan. Warga tua di kawasan luar bandar dan pendalaman sering menghadapi kesukaran mendapatkan rawatan kesihatan secara berterusan, kekurangan sokongan kebajikan dan masalah pengangkutan awam yang sesuai dengan keperluan fizikal mereka. Keberantungan tinggi kepada keluarga. Secara tradisinya, keluarga merupakan pihak utama yang bertanggungjawab dalam penjagaan warga tua. Perubahan struktur sosial dan ekonomi telah mengurangkan keupayaan keluarga untuk menyediakan penjagaan sepenuh masa. Antara faktor utama yang menyumbang kepada keadaan ini ialah peralihan daripada keluarga besar kepada keluarga nuklear, migrasi pekerjaan ke kawasan bandar, peningkatan penyertaan wanita dalam pasaran kerja. Perubahan ini menyebabkan peningkatan tekanan terhadap penjaga keluarga yang dikenali sebagai caregiver burden. Caregiver burden ialah beban atau tekanan yang dialami oleh penjaga ketika menjaga individu yang memerlukan bantuan seperti warga tua, pesakit kronik atau orang kurang upaya. Beban ini berlaku apabila tuntutan penjagaan melebihi kemampuan atau sumber penjaga. Antara aspek-aspek utama caregiver burden seperti dari sudut fizikal yang akan menyebabkan keletihan, kurangnya tidur, masalah kesihatan akibat penjagaan yang secara berterusan. Dari sudut psikologi pula akan menyebabkan tekanan, kebimbangan, kemurungan dan juga rasa bersalah. Dari sudut sosial akan menyebabkan kurang masa bersama keluarga atau dalam melakukan aktiviti sosial. Dari segi sudut kewangan akan menyebabkan peningkatan kos penjagaan, kehilangan peluang kerja atau pengurangan pendapatan. Tekanan ini boleh menjejaskan kesejahteraan penjaga dan kualiti penjagaan yang diberikan. Pembiayaan dan kemampatan perkhidmatan. Pembiayaan merupakan salah satu limitasi paling ketara dalam penyediaan perkhidmatan warga tua. Bantuan kewangan kerajaan dapat membantu warga tua tetapi sering tidak mencukupi untuk menampung kos sara hidup yang semakin meningkat, kos rawatan kesihatan, jangka panjang dan keperluan perubatan khusus buat warga tua. Warga tua berpendapatan rendah lebih terbeban terutamanya jika tiada simpanan atau perlindungan insurans. Perkhidmatan swasta seperti rumah jagaan dan penjagaan profesional di rumah menawarkan kualiti perkhidmatan yang lebih baik tetapi kos yang tinggi menjadikan ia sukar diakses oleh kebanyakan warga tua. Akibatnya, mewujudkan jurang ketaksamaan sosial di mana hanya golongan berpendapatan sederhana dan tinggi dapat menikmati perkhidmatan yang lebih komprehensif.
Kesimpulan, akses perkhidmatan tidak seimbang di mana warga tua luar bandar sukar mendapatkan penjagaan yang berkualiti. Seterusnya, kebergantungan tinggi kepada keluarga di mana caregiver burden menjejaskan kesejahteraan penjaga dan kualiti penjagaan. Terus juga kekangan pembiayaan dan tenaga kerja terlatih di mana kos tinggi dan kekurangan pakar geriatrik di mana menjejaskan kemampuan dan perkhidmatan. Pengasingan sosial dan jurang digital iaitu risiko kemurungan dan keterpinggiran sosial meningkat, dan akhir sekali keperluan pendekatan holistik iaitu ia melibatkan kerajaan, komuniti, keluarga dan teknologi untuk kesejahteraan warga tua.